Kita ngaji ambil kolek ni dulu. Lepas tu syarat buat pakat teh, ambil kolek belakang dulu. Kerana kolek belakang ni goleknya kita buat baca ayat jadi ayat lazim kurang-kurangnya kita tahu juga. Boleh dah. Weh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita akad darjat kesyukuran kita ni betul-betul setingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita anjurkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang membawa contoh tauladan yang baik, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduman ataupun jalan yang dipelorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan yang benar dan jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang dibilai kata sabilul muhkam, jalan yang bijak dan akan membawa keselamatan sejahtera kepada kita dunia dan akhirat. Ibu bapa amo yang di Kampung Kelabur semua, semoganya Allah Taala merahmati kita semua dan melanjutkan umur kita, amo doakan lanjut umur dan berkat dalam kehidupan dan harta Tuhan beri rezeki dengan limpah ruah bagi sesiapa yang ada dalam majlis ilmi pada malam ni ataupun orang yang ada dalam muhadarah bersama dengan kita semua. Semoga yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dan juga didoa oleh para malaikat untuk kita dapat kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana waris hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa dia jauh tahu masa dia start untuk mari sela dengar dalam halaqah ilmi. Khalasah daripada hadis tu iaitu malaikat ni haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi dengan sayap dia seluas-luas dalam tempat kita duduk buat halaqah zikrillah, orang panggil tazkirah, muhadarah, ngaji agama ni, bahas tentang ilmi agama ni. Dan malaikat tu semua pakat minta pengampunan daripada Allah Ta'ala kepada si fulan yang ada dalam majlis ilmi itu. Dan minta rahmat pula daripada Allah Ta'ala kepada si fulan yang ada dalam majlis itu. Semoganya benda tu kita dapat bersama insya-Allah Ta'ala. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita mari langsung pelajari kita yang kita sama-sama bertadabbur dengan ayat Al-Quran yang kita baca dah tu dalam suratul Al-Infitar, iaitu malam ni di akhir sekali, 3 ayat terakhir. Tak gitu Pak Ngah? Tak ingat? Awak berhenti lama kali. Ni tinggal lama. Amu ada nano dalam ni iaitu tinggal di kita bahas apa ke ayat 16. Jadi 17, 18, 19. Malam ni sebagai terakhirlah dalam suratul Infitar.
yang kita bahas bahasa sulul infitar ni, nama dia tu kita dengar tu gerung dah. Iaitu nama apa? Surah langit bintang semua ni luruh belaka, terbelah langit. Langit ni terbelah, wa idzas samaa'u fatarat. Langit terbelah. Dan Allah Taala menceritakan tentang orang-orang pada masa tu, dan juga selagi Allah Taala membuat khosrup kesimpulan sehingga kita tahu kata tanya buat soalan kata fuakmu ni tipu aku, tipu Allah Taala. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apakah kamu tipu Tuhan kamu, Tuhan yang sentiasa kasih dan cinta kepadamu, tapi mu tergamak terjamak apa ni orang panggil tergamak tipu Tuhan, tipu Allah Taala. Habis tu Allah Taala beri gambaran-gambaran yang jelas bagi kita untuk kita sama-sama merenung. Kerana hak Allah Taala cerita tu ada sungguh. Hak Allah Taala ada sebut tu ada sungguh. Orang hak tergamak tipu Tuhan tu. Kerana kalau turut kajian dalam ulumul Quran ataupun orang panggil usul tafsir ni, hal tafsir ni, ulama kebanyakan kata Amir Hurairah tu mana kata 99% tu orang nipu Tuhan belaka. Ada seorang je tak tipu. Dalam 100 orang ada je Ustaz Mang tak tipu. Golek banyak ke orang tipu Tuhan. Tipu pagi, tipu petang, tipu malam. Habis kata Tuhan kata tergamuk kamu ni tipu. Tipu Tuhan hok jadi dia. Tuhan tu lebih jadi dia, tapi tergamuknya manusia ni tipu Tuhan. Lebih pada tipu mokpok lagi lah. Kalau tipu mokpok tu orang panggil teruk dah juga. Tergamuk tipu mokpok. Kerana mokpok ada bela dia. Dulu halah-halah orang makan pek mok dia je. Pada makan mengaji buat apa kau ni. Belanja apa semua nafkah daripada pak dia je. Tapi akhir-akhir tipu. Orang ni teruk lagi tipu Tuhan. Tipu Tuhan yang beri rezeki dan kemudahan ke kita semua tu, kita terlajak tipu. Dan tergamuknya tipu. Tuhan tu beri mata, beri telinga, beri hidung, beri mulut, beri boleh tutur, boleh cakap, boleh komunikasi dengan orang, pandai mikir, boleh hatu, boleh apa. Rasa kata cerdik dah berkali, habis itu tipu Tuhan tu. Tu. Baik. Pada malam ni kita akan bahas tentang kerana Allah Taala kata orang hok selamat sungguhnya adalah kita sebut kata al-abrar. Kalau kita dah sebut, mari kata kita dah sebut malam ni ke. Kita sebut kata hajjil ataupun hajjul mabrur. Kita tak panggil tu haji mabrur dah. Mabrur tu barakat. Mabrur ni lebih daripada barakat, mana semua kebajikan tu boleh berlaku. Mana tu orang molek. Habis tu saya kata orang yang abrar, orang mabrur ni, orang ni adalah orang yang boleh duduk dalam syurga naim, syurga yang penuh dengan nikmat, penuh dengan nikmat daripada Allah Taala. Habis Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata orang yang pergi haji, hajjal mabrur la jazaa'a lahu ilal jannah. Orang yang pergi haji dan haji dia tu adalah haji mabrur, tak ada balasan dah. Yang sepatut bagi dia ialah syurga. Dan satu hari hadis lagi, Nabi kata orang yang pergi haji yang tidak ada rafas, tak ada orang panggil kecek banyak, kecek capung, dan kecek apa ni, kecek menyapung, jaga wala jidal, dan ada hidup balah dengan orang. Ya ada juga kadang-kadang hidup haji, tapi dalam hawa haji hidup balah dengan demo saja je tu. Ada hidup berhubung bareng dengan orang, balah siapa kena bergomo dengan orang haji. Kelik hidup royak orang kata, aku demo dek aku dulu. Bodoh sangat apa tu. Dek aku lah aku. Mana dia hidup jidal, hidup balah dengan orang, tekai dengan orang. Mana dia ni tak ada mabrur saja je, tapi habis ke kapal tu boleh tu lah.
Lepas tu boleh pergi berjalan ke tanah haram. Habis Nabi kata orang yang jaga betul-betul dan tak kena bagi apa-apa dalam tanah haram dan demo tu kelik serupa dengan budak kama wulidat yauma wulidat kelik mari jadi sepengang budak yang baru diberanak oleh mak dia. Mana apa? Tak ada kesalahan apa, cuci habis daripada dosa. Tu digelar dengan orang mabrur sungguh. Habisnya Allah Taala sebut di akhir-akhir ayat, di akhir-akhir surah ni, orang abrar ni adalah sepatutnya syurga, bagi dia adalah syurga. Dan fujar ni gulawai dengan abrar, iaitu orang jahat. Orang jahat ni adalah duduk dalam neraka, duduk dalam jahim, dalam neraka. Jahim ni yaslaunaha yaumaddin. Hari itu dibakar. Yaumaddin iaitu yaumul hisab. Yaumaddin adalah yaumul jaza. Kata yaumaddin ni hari agama ni bila apa? Hari hitung, hari camrak. Yaumul jaza, hari tinok balasan betul-betul. Yaslauna dibakar betul-betul waktu tu. Wa ma hum bighaibin, wa ma hum anha bighaibin. Waktu semua tu yang ke mana dikena bakar kena apa semua tu tak ada kata nak gaib start. Ghaib. Ghaib ni daripada gaib. Orang panggil hilang lagi start. Duduk di tempat kena bakar lepas tu gaib lagi sehari esok ni masuk pula dak. Mana kekal di dalam tu, duduk di dalam tu dengan tak ada. Orang panggil tak ada. Tak ada kata nak pon-pon tubik boleh seminit kena lepas tu masuk dalam gedau yang semula. Tubik boleh 3 minit kena masuk dalam gedau semula. Tak ada. Lepas tu hari tu orang panggil hari pembalasan yang betul-betul. Bukan kata hari di dunia dan juga hari di dalam alam barzakh. Baik ibu bapa mak, kalau hari di dunia ni sakit-sakit, orang sakit kare tak mau besok tak sakit kare. Tak ada orang kena kalau tu sakit tu deh. Gelepar tik tak ada kena dok. Tapi dalam hal sakit tu apa pergi mau bawa mopak, bawa cerup 15 minit. Nak kelik dah. Ada senggol habis dah sakit. Di balas tu supong orang ada sakit lain, sakit dia motor duk mana, mari duk hospital, kena rugi petaning lah. Duk taning. Siapa kata larat pada oleh ICU. 15 hari tu baik dia luar, makan si gabu pun kacil boleh semula, gagah kelai, hidup aketek kat rumah. Ayah segar kelai. Tapi neraka yang tak ada gitu dak, ya sakit. Faham kita, orang panggil kalau di dunia kita sakit, habis sakit. Dah. Mati. Habislah sakit. Nak rakyat kata orang lepas mati ni duk sakit, duk apa, duk gelepar lidah ni dak dah. Dia mati habis sakit. Cumanya belum mati tu je sakit apa? Kadang-kadang tu baik lah itu sia ciwit pro ทนบาดแผลจากการได้รับบาดเจ็บไม่ไหวdia sebut kena tu dia tak tahan duduk dah tu sakit dah tu jatuh tak jalan dah terhanya mati. Tapi di akhirat esok tu habis benda kesia belah supaya dengan dunia ni tak ada lah. Hok kata hok duduk di jahim tu tak ada lah. Dalam apa ni, dalam alam barzakh, di dalam alam kubur. Dalam alam kubur sungguh kata azab kena tibuk. Orang tua dulu duk cerita ke bangah katak dalam muka nakik dan malikul azab ni katak tergeleh sampai berapa 7 lapis 70 stor. Lepas tu cokeh naik kelik, lepas tu bedar pula turun rai pergi berat pula 70 stor cokeh naik lipe sujan akrab dia panggil. Kita panggil tak apalah lipe tu ataupun ular apa tu, ular kala tu. Besar tika bidai tika ni mungkin halau. Lepas tu hipik lah apa kubur lagi. Dhammatul qabr. Balas tu semua tu ada berik juga, dia berhenti. Berhenti ke mana? Tekah orang baca khutbah, orang berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
minta ampun semua. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ampunlah dosa orang Islam semua. Dunia ni, sudut dunia ni. Hok hidup dan hok mati tu lah ampun. Malaikat tu nak berdadah, berai berhenti. Jadi hengolah dia nyawa. Ataupun duk molek-molek. Anak dia biar ninguh, dia luruh hanya uti. Panggil aja doa. Aja doa, buat ramai-ramai, pakat doa. Doa hatta pahala ke dia. Maka Allah Ta'ala terima pahala tu, orang nak katak dah, berhenti. Jadi ada berai. Tapi benda balas ni, di jahim ni, ada tak? Ada. Habis Tuhan kata, wa ma hum anha bighaibin. Tak ada tempat wen wak berhenti. Kata nak raib setah ke, nak berhenti saat seminit ke, ataupun week nanti neng ke kena, tak ada. Allahu Akbar. Artinya beratnya, berat. Baik, kita masuk di ayat yang ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kerana ayat di belum pada ni ke, ayat yang ke-15 tu, Allah Ta'ala sebut kata yaslaunaha yaumaddin. Mereka tu dibakar oleh jahim api neraka tu yaumaddin, pada hari din tu. Yauma tu hari, din tu. Nak bahas tanya ad-din tu apa? Habis tu Tuhan tanya, wa ma adraka ma yaumuddin. Muhammad, wa ma adraka, adakah tidak kamu tahu betul-betul ma yaumuddin, apa dia yaumuddin tu? Tuhan tanya. Habis dalam Quran ni kita kecek, kita kata benda uslub kancing raca. Cara Tuhan kecek dengan makhluk dia, dengan semua kejadian ya. Mana cerita di sini, tanya Nabi tu, tanya kita lah. Tanya semua. Jadi mu tahu ke tak apa dia yaumuddin tu? Dia soalan tanya ni. Kadang-kadang tanya tak ada nak jawab Ya ada juga orang panggil bernapak kata tanya demo, tapi tanya tu tak ada nak kepada jawab Ya ada juga orang tanya tu tak ada nak jawab Ya nak jawab tapi dia buat tanya dulu. Kadang-kadang mu tahu dak aku nak royak apa? Apa kita nak tahu mana memang. Mu tahu dak aku nak royak apa ni? Nak tahu mana? Dia nak royak dah. Dia nak royak tak nanti kena tanya, tapi Tuhan royak tu uslub cara dia. Royak dulu, tanya dulu. Orang panggil apa? Riak rong kuan sucai, tarik perhatian. Kerana benda ni mungkin benda kecil ni, benda besar ni. Pengawal dia royak. Padahal ya royak selalu boleh, selalu dah. Kata yaumuddin tu apa, royak betul-betul. Nanti tu tanya, apa kita tu? Tapi nak royak Tuhan, royak tu mana? Benda ni li ta'zim sya'nu. Nak royaknya besarnya hari tu. Habis tu jawab soalan. Kita tahu pada habis umur nak royak dia nak taruh cara orang banjar nak royak apa Nak royak kata COVID corona ni. Tanya dah COVID corona tu apa Padahal kita pun tak tahu kena dia lah royak. COVID corona. Kalau dia tak tanya, dia royak selalu royak tu COVID corona ni ke jenis virus, satu virus yang merebaknya dengan cara ni, dengan cara tepuh, cara apa, dan dia akan jadi balas ni gini-gini sungai marah tu. Royak betul-betul selalu Geno dia tak royak gitu. Sebab dia nak tarik perhatian, nak padu kelik royak tu besar, dia kena penyakit ni, golek kadang-kadang makan habis, celepau. Kadang-kadang bawa pada siapa mati. Ni pun dimikir tu, noyak kata yaumuddin. Mu tahu ke dah? Yaumuddin tu apa? Kalau pada royak lalu boleh, tapi noyak kata besarnya dia tanya. Buat soalan tanya. Kadang-kadang kita orang ada tanah luas. Mu tahu ke dah? Kata dia ada tanah. Aku ni misalnya aku ke mung ke pihak aku ni ada tanah berapa rai. Ketahu ke dah? Kalau dia royak betul-betul kata dia ada 300 rai, royak selalu kita ada tanya tak apa, tapi dak dia nak royak rai. Aku banyak ada mung ni. Habis aku tanya ni, mu tahu tak tanah aku ada apa rai? Aku sungguh ni ada 500 rai misalnya. Ada 1000 rai. Dia mau baru terbelalak mata.
baru padu betul-betul. Ni cara uslub orang panggil cara dia, cara dialog Tuhan betul-betul yang nak royak balas tu. Tak perlu, tak ada nak ada tanya duk selekah hamu royak ni royak geno kita pun tak tahu. Tanya untuk nak royak, bukan dia mau jawab dak. Tu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tanya sini pun ta'zim li sya'ni yaumul qiyamah, iaitu membesarkan syak diri hari kiamat tu, yaumuddin tu. Besar betul-betul. Yo kalau betul-betul deh kita mikir ambil nak ayat atau Tuhan nak wi saya ke kita ni, wi kita sedar semua khabar semua tentang yaumuddin. Yaumuddin ni hak wajib kita sebut dah ya. Sehari semalam ni berapa kali? Yaumuddin. Semaya. Berapa semaya ni 5 waktu, semua berapa rakaat? Kena baca Fatihah belaka tu. Tak mak. Nampak tak? Baca Fatihah. Tak 17. 17. Pas 17 kali ni wajib kena kata semua. Malik yaumiddin. Dia ayat tu besar tu kan. Malik Tuhan tu, hak kuasa betul-betul pada hari kiamat tu. Hari tu bahas ni bahas ni mah yaumuddin tu. Hak nu ayat Malik yaumiddin. Jadi nak ayat kata besar hari ni. Habis kata kalulah dia nak ayat tu Tuhan nak bagi kita khabar dia 17 kali sehari tu hak wajib dah hak kita kena sebut tu. Pas kalau campur dengan hak rekan sunat lagi tu tak sampai larat apa 30. 50 lagi. Ada sebab tengok maya hajat lagi, sunat taubat lagi, sunat tu, sunat ni. Banyak. Kerana sah. Kena baca. Habisnya besar tapi malangnya orang kita rasa hani ni tentang hari yaumul qiyamah ataupun yaumul jazaa ni, hari balasan ni masa kila main je. Selain ke dia sendiri kau kena sebut lagi dah. Habis tu soalnya paling nyanyi sekalinya orang yang semaya dia tak ada khabar kata dia baca apa tak mah. Oh ni nyanyi. Bukan semaya tu tak sah. Tapi alegre Allah Ta'ala nak terima semaya dia tu, nak terima kan dia tak ada khabar. Dia duk baca apa tadi dia tak ada khabar. Kerana dia tak tahu makna. Dia tak tahu. Habis tu suruh mengaji. Kerana dia tak tahu. Dia tak ada mengaji. Suruh mengaji tak ada mengaji. Tak tahu patuhai nak kali tu ke. Kalau kata Alhamdulillah, Tuhan jawab. Orang baca Fatihah ni Tuhan jawab dah. Alhamdulillah hamadani, Tuhan jawab. Kita kata Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Rabbal Alamin. Tuhan jawab. Hamadani abdi. Hamoku duk puji kuih. Tuhan jawab. Lepas tu Ar-Rahmanir Rahim. Sana abdi. Hamoku duk puja aku. Tuhan jawab sosok. Lepas tu Malik yaumiddin. Malik yaumiddin, kita kata Tuhan tu adalah Tuhan kepada hari balasan semua. Hari kiamat. Jadi raja. Maka Tuhan jawab, majjadani abdi. Hamba-Ku duk mengagungkan aku. Tuhan jawab, habis kalau kita baca betul-betul dalam tafsir, Tuhan jawab bagi mereka yang baca Fatihah saat ni dengan keadaan dia tu khabar. Dia tahu kata apa, baru Tuhan jawab. Kalau dia duk baca, dia sendiri tu pun tak tahu, waktu Tuhan tak jawab. Dia sendiri tu, orang panggil duk kecek pasal keling mana, tak tahu. Dia sendiri pun tak faham. Dia sendiri pun tak tahu. Mana Tuhan jawab kena? Kerana Tuhan ditutup suruh ngaji, we tahu. We tahu tu baru aku nak jawab. Tapi kita ada ngaji di awal, Malik yaumiddin apa tu, Ar-Rahmanir Rahim apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa tak tahu. Cuma mari semaya. Lepaslah fardu tu. Tapi Tuhan terima dah semaya dia. Tak terima. Kerana dia tak tahu Kita tulis surat kamrong nak ukur tanah. Hatta ke tiding. Tak mang. Pas kita tulis dengan akar Cina.
Gi di samnak ngan tiding hok cangwak, misalnya wak di apa tak lagi sana jadi cangwak surat kamrang kita tulis dengan Cina, ke Cina. Ataupun tulis dengan bahasa Jawa yang mai dulu, tulis-tulis hatta lagi. Demo jawab ke tak surat itu? Demo tu jawab ke tak? Nak jawab geno kita tulis, bukan tulis dengan bahasa hok tangkan, hok orang guna tu kita tak tulis. Kita sendiri dok tulis dengan kita. Dan kita sih kadang-kadang kita sih kita tak faham. Kita sendiri kita tak ada faham daripada awal lagi dah. Nyanyo. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi tak ada arah. Tuhan nak ayat so je tu, ayat kata Maliki Yaumiddin tu apa? Tu pun kita tak ada apa nak tahu dah. 17 kali dia kata sebut. Hok tu hok wajib sebut tu. Maliki Yaumiddin. Ngorek hari 3 terik Maliki Yaumiddin. Esok lagi 4 terik pula. Apa orang hok kata tu tak ada. Lepas ke tak fardu? Lepas. Tunaikan fardu. Tapi Tuhan terima tak semaya dia? Tuhan tak terima kerana dia tak tahu. Dia tak tahu dia minta apa. Dia cumanya dia mengapa mari. Dia tak tahu, dia tak erti mula lagi dah. Dia mengapa? Kerana dia asuh lah tu. Mengapa lah tu? Orang ada sedai roye ke tak mau. Ada buat apa dah sediwara Sediwara kecek bahasa India. Dia sendiri pun tak tahu. Supaya orang nak kerau sama kita lah. Ada buat lagu Hindustan tu. Tanya kata apa? Tumhe. Tanya dia reti ke tak tahu tak? Dia pun tak tahu. Apa sahaja tak tahu gitu. Tuhan ambil buat kira kan? Mu tak tahu daripada awal lagi dah. Hasbunallah. Wala haula wala quwata illa billah. Benda sikit sangat aja tapi tak ada arah, tak embuh. Tak ada banyak kali. Tak embuh, dia tak embuh tak hingga. Tak hingga penyakit ada arah. Teman-teman ke teleh hot ni je. Teleh sutin ni je hingga. Tak embuh teleh juga. Padahal dia teleh senang pas teleh pok itu lepas tak ada apa tapi tak embuh teleh. Ambil kenalah dengan Allah Taala sebut kata manusia ni qasi, qalbuhum qasi. Hati dia qasi, hati keras. Asyaddu qaswah dan melampaui keras sungguh. Tak dengar, aku royak lagi tak dengar tu. Royak tu. Bukan nabi royak tu, royak lagi. Dia tak dengar. Allahu akbar. Habis Allah Taala kata gitu, ayat kata apa betul-betul Yaumuddin. Habis dalam Quran apa dah sebut banyak sangat. Dalam umul kitab lagi sebut Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Apa banyak kali apa dia betul-betul. Lepas tu mari pula summa akada kama dia tinok pula kata pula sekali lagi. Tuhan sini. Summa kama dia ma adraka Yaumuddin. Apa dia? Yaumuddin tu. 2 kali benar tu. Tuhan tak kata apa-apa mai 2 kali berturut-turut tu. Tuhan tak sebut. Mereka benda tu benda penting dan besar benar. Apa Yaumuddin tu? Apa betul-betulnya Yaumuddin? Mu tahu ke dak? Tuhan nak tolong jawab we. No ayat kata akada. Wari no ayat kata kena. Dia nak mari huraiya lepas pada tu. Supaya dalam surah yang lain ke Tuhan sebut 2 kali ke. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sekali dengan usur payah tu yusra mudah. Wa apa dia? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri. Sesungguhnya sekali dengan payah tu mudah. 2 kali tu hai royak lah tu. Royak tu benda tu besar dan penting. Benda hok payah dek aku nak buat jadi mudah. Tak payah. Habis itu Allah Ta'ala menyebutkan di sini royak 2 kali tentang hak kebesarannya benar. Betul-betul. Yaumuddin. Kalau balik betul-betul, apa kita tengok kepada ayat-ayat, beberapa ayat Al-Quraniyah tentang hak ayat-ayat Quran sebut tentang kata Yaumuddin ataupun Yaumiddin, Yaumaddin tadi. Yaumiddin kan? Apa dia? Iaitu orang panggil amal. Dalam satu tafsir kata amale. Hari amale, hari tu hari hitung amale. Yaumul hisab,
Hari tu hari orang panggil cek semua. So lagi dengan arti laginya ialah yaumul jaza, hari balasai. Balasai betul-betul. Kok balas. Tu harinya yaumuddin. Habis kata maliki yaumiddin. Kalau balik seekor-seekor tu tak mang yaumun. Kalau kata yaumun hari. Dinun agama. Tapi apabila campur dua tu jadi murakkab, jadi artilah lain. Jadi arti kata hari pembalasan. Betul-betul hari pembalasan. Habis itunya besarnya tentang hari pembalasan, Allah Ta'ala ingin cerita ke kita kerana kita nak ulai kelik mari tak boleh dah. Apa pembalasan yang Allah Ta'ala balas di dunia selalu pun ada, balas di akhirat pun ada. Tapi balas sebesar-besar mana dalam dunia tak sama dengan apa yang balas di akhirat. Di akhirat ni cukup-cukup hebat dan teruk sekali balasnya. Ambil ke mula tubai bangun daripada hari yaumul yub'atsun, hari bangkit semula tu ke. Tak mang. Tubai supaya kawai kulak ke manusia ni. Tubai congok tubai. Arya semua tu telanye belaka. Arya lepas tu tak ada berkhitan. Orang panggil tak ada masuk jawi. Telanye semua tak ada masuk jawi. Ingat tak arah tu, hadis tu Nabi sebut. Pak Aisyah tanya Rasulullah, pahya tak malu ke? Lapai ramah orang ramah ke tak malu ke tu telanye ni. Orang lain tengok. Rasulullah kata, hari tu tak ada pia nak padu ke pia dah. Ada pia nak tengok pia. Ya sutrai dah orang telanye ni. Orang telanye ni tak kita tengok tak mah. Kalau orangnya kita telanye, tak usah kata orang molek, orang gila telanye, kita tengok juga. Tak mah tak tengok. Oh juga tak mah. Tak tengok. Sebab ya nak clear, tapi orang ni malu ke, tapi walik orang kita ni dia tengoklah sekaligus. Tapi kalau menarik tu tengok lama sikit. Dia pun kata, hak tu terlucuk kain lah, ayatnya terlucuk kain. Tapung dah situ dia. Dia kata tak ada weh. Ada juga tempat sungai tak molek. Apa? Ala YouTube angah. Dia tengok, panggil tu tengok ke apa? Ayat suka. No banyak kata kebiasaan fitrah manusia ni. Apabila orang terlucuk, orang telanye, fitrah, dia akan tengok. Tengok gena-gena. Habis Aisyah tanya gitu. Sungguh Nabi kata, kerana orang ni tengok, akan tertengok. Tapi walau bagaimanapun di akhirat esok orang tak ada nak tengok. Main nak ukur lah, hok demo tu walah tu, hok demo ni walah ni. Tak ada gaduh dah. Noyak tu hok tak serupa. Kamak kena serupa dengan hokku. Tak ada biar itu dah. Habis tu tak ada biar peduli. Yauma yafirru mar'u min akhi. Hari tu seseorang itu akan lari. Bini dia tak padu bini dia. Laki tak padu bini. Wa ummihi wa abih, mak pak dia habis ada dukung dia apa mak pak dia tak dukung dah gitu. Mak dia pak dia. Wa sahibatihi wa bani, dan kawan anak-anak dia pun dia tak padu ke anak tak padu ke pak tak padu ke anak. Tak ada dia peduli pada dia. Lepas tu bangun ni berjajai ni. Penuh. Kita bila ni kalau bila ni. Kalau kereta kita ni sutik apa ni dalam 2-3 utai cangwak ni nak mang kereta dengan batas lah ni. Cuma ni pakat waktu baik laku. Waktu baik hari raya tu bukan waktu baik habis lagi, tu pun lekat dah. Cuba pakat waktu baik kereta laku tak batas. Tak ada batas nak letak. Kerana kereta banyak. Ni baru selapis je. Pas kita ni manusia ni jok dinu. Adam alaihi salam bakit hari tu lah hari tu. Payah dok lah no. Tak ada gitu. Pungai kes hadain dah. Ya betine. Duk tine situ dengan panas, dengan haus, lapar, dahaga cukup.
Tak ada apa dia kata dia ada cara hadir dia ya sudah dah aku nak lahano tak tahu ni. Dah dak lahano tak tahu ni aku ni. Demo tak ada duk haduk kita supaya orang terkejut ke. Supaya hok ni lebih pada terkejut tu lagi. Orang terkejut ni dia terkejut ni kadang-kadang orang ni dari sencat tayang dia terkejut, dia lari. Dia lari perah. Anak itu saya, dia terlupa kata dia ada anak. Amo ingat masa dulu bukan sore banyak orang. Apabila apa? Gepur bumi. Gepur bumi pun dahsyat juga kita tengok tu hewan tu. Mau kita tak apa, kita tak biasa dia. Amo deh kali dia lu gepur bumi kocok. Kita ni tak mau duk pahal kata kita mengigah. Dah tak biasa Pendin wai ni tak biasa. Wah bunyi arak duk panggil luar, suruh tubik. Dia lagi duk tengah padai tu. Suruh tubik. Barra. Ya Allah, kulukum fataniyun barra kita tanding tubik. Dia lepas subuh. Hari sekolah cuti kata. Kita pun nak tidur semula lah. Tengok cie api kat rumah jadi gitu dia jadi berlari itu. Sungguh. Kita dah kata ngigar kan, ndak lari kat lari tu baik. Lari tu baik. Orang lari tu baik dengan tak ada pakar apa pun endo. Hok tu baik. Ya biasa kok dia kadang-kadang tu baik dengan suruh tinggal keluar dalam. Teriak semula hunggar masuk dia ambil anak semula pun endo terlupa, terkejut. Orang panggil tergempur. Apa itu orang panggil bumi gempur. Terkejut tergempur tak khabar apa dah. Lari tu baik semata-mata lari tu baik. Apa pada hari tu lebih pada tu lagi. Habis tu munasabah manusia tu kata tak ada nak mikir dah hal lain. Cara ke hatu je. Allahu akbar. Pas tak tahu ke arah nak pergi ke mana. Hadak semata-mata hadak. Tu. Habis itulah awasilah saudara amo yang dihormati tentang hal kata yaumuddin betul-betul dan kita belajar wirti betul-betul. Maka Allah Ta'ala jawab soalan saat ni. Soal saat ni memang tak ada jawab. Allah Ta'ala jawab kata, yaumuddin tu apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Hari itu, hari yang tidak sesiapa pun, seseorang itu milik diri, jiwa dia, bagi diri, dia milik orang, hak orang ataupun milik diri dia, ataupun milik orang mana-mana, nafsun li nafsin ni syai'a ni mari dengan kata syai'a ni adalah orang panggil dengan isim nakirah, mana sesuatu pun tak ada milik apa sikit habuk pun. Negi milik mu besok ada anak koli kata ni anak koli mu duk milik anak koli. Jadi sobi mu, ni orang akan upah mu. Pada hari itu tak ada. Mu tak ada milik apa pun. Syai'a. Jadi syai'an dengan isim nakirah mana tak ada sekarang pun. Kalau kita kata tak ada milik sesuatu ni, ada benda lain. Tak ada duit, tak apalah ada emas. Tak ada emas, tak apalah ada duit dalam tanakan kau sikit. Apabila sebut kata syai'an dengan nakirah tidak ada alih. Kalau kata syai'an, mana kata tak ada sikit pun. Semua tak ada. Sehingga apa? Mu tak ada milik apa sikit pun mu nak suruh lagi tak boleh. Nak suruh tu baik tu tak boleh. Melekehnya Tuhan izin. Siapa dia? Kalau kita baca dalam, kita ngaji dulu dalam surah dalam surah apa dah? Surah Amma Yatasa'alun kita, surah Naba tak ingat. Hari yang mana malaikat sendiri, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Pada hari itu bangkit roh, iaitu dia malaikat Jibril sendiri, hebat. Dan malaikat-malaikat semua tu saf, baris teguh, molek, teliti molek. Kerana mereka ni tak ada sunyi, dia tak ada benda kesalahan, dia cuci. Tegak mak. La yatakallamun, tu pun tak ada kecek sepatah habuk. Tak ada apa dia kata, ya Allah, balas ning lah. Ya Allah, beradaklah demo ni kot ning lah. Ya Allah. Tak ada. Hari itu orang kata, habis dalam setengah-setengah tafsir kata, malaikat yang Allah Ta'ala suruh bahagi rahmat dan apa kesian belah ke orang tu,
Dia sendiri tu tak berani nak kecek, tak berani nak tutup. Tu dengan rahmat Tuhan berlaku. Kita duduk di dunia, habis ada setengah disebutkan dalam tafsir, kalaulah sekiranya Allah Ta'ala tu kerak rahmat dia, nas cahaya anak lembu tak hidup, anak kuda pun tak hidup, anak unta pun tak hidup. Apa? Kerana dia tu baik dia tak ada nak reti, dia jijak anak dia. Tapi kerana Tuhan hantar malaikat rahmat mari, terpecah tu baik, selamat, boleh ada hidup kawan anak yang berderak. Tapi hari tu malaikat yang cukup kesia belah tahu mana nak berdoli nak apa kita pun senyap. Sakitun tak kecek, tak tutup, tak berkata, tak berdialog. Kerana hari tu walau apa jin ke, binatang ke, malaikat ke, manusia ke, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tak ada milik sesuatu sikit habuk pun. Lepas tu kat mana? Wal amru, dan semua urusan kerjaan tu yauma idzin, pada hari tu pada hari bakit tu, lillah, bagi Allah Ta'ala juga satu je, hak lain tak ada. Itulah di antaranya habis kita dengar ada surah ni kesimpulan ni akhir kali ayat yang 19, kita semua nak ayat kata yaumaddin betul-betul tu siapa dia hok ada itipun sekali. Habis tu nebe tu apa kita kata hari tu apa ni Trump ada ke tak hari tu? Tak mang. Trump tu telanye ke tak? Telanye, Firaun lagi telanye. Namrud telanye, Abu Jahal telanye pula kau Trump, Putin telanye tak? Telanye. Marilah hok mana-mana pakai telanye bogey tak tahu apa juga hari tu hok kedebel dalam dunia ni. Lani hok mana-mana tu. Apa beg lani dia tu kita baca doa tu suruh Tuhan laknat dia tu. Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu. Bawa ni jatuh dah naik kelik sulap dah. Hok tu berbangun telanye. Kedebel tak dia dek crown dunia. Hok lain tu budak-budak je, lapis ekor je, anak seluar je. Tapi hok kelebel sungguh hok tu pun telanye hari tu. La yamliku, tak ada milik po hari dia. No ayat kata dia ada tu, ada ni, ada apa, tak boleh buat apa sekarang dah hari tu. Habis semua bangun telanye bogey dan tak ada apa. Tak ada kata mu ada jawatan tu, mu ada tamnai ni, mu ada apa tu, mu ada kehebatan ni. Dulu kau rasa dunia mu hebat lah lain. Mu tak kena turun berjalan tak bumi, mu berjalan tak udara. Rubel kau tak honyo kata, mari hari tu tak pakai kerja belaka. Semua duduk bawah belaka. Lepas bawah bilicing. Kerana Tuhan kata apa? Yaumuddin tu wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan, kerja gerak-gerik apa semua duk di bawah Tuhan belaka. Hak lain pada tu tak ada lebih. Habis tu sebagai ulasan bagi kita bersama, jangan meto hidup dunia ni. Jangan duk meto sangat. Orang panggil meto bahasa kita sini dah makna dia. Bertengok ni. Tak, hak ni bahasa Melayu meto. Orang panggil bertengok, sombau tu, orang panggil duk meto, duk cara dia. Rasa kena. Banyak lagi tempat tak kena yang kita kena belajar. Kadang-kadang tempat yang sepatut kita tak buat, tempat yang patut tinggal kita buat. Habis tu banyak perkara lah. Tuhan suruh mengaji, kita tak mengaji. Banyak perkara Tuhan suruh boleh. Oh, kena tak bang? Habis orang yang takak mikir cara betul-betul tak ada email lah, tak ada email sikit dia kata dah. Royak tu lo. Pas dia royak benda tak gari. Kawan ni royak nampak hadah. Ni dia royak benda tak nampak. Pas dia hodok royak tu kadang-kadang dia buat juga hak dia tu. Habis kalau tu cara dia orang kata, malah dengar. Dia royak hak tu lo ngaji. Oh ni royak tu ngaji 20 tahun. Apa dia itu? Ya ni nampak. Ni orang panggil apa dah? Tak terima kebenaran. Orang panggil apa ni Allah Taala dalam hadis Nabi sebut kata orang yang betul-betul sombong, paling teruk sekali, bataral haq, tak terima kebenaran.
Orang kibriak betul-betul. Hok somau tu teruk dah. Hok sudyot somau. Paling somau sekalinya tak terima kebenaran. Pengataan ni lah tak mangan tu. Dia mengaji tu ayah tu lah. Suruh ayah serga. Ngakau. Lepas tu ayah suruh tekan, suruh semayang. Suruh mengaji. Suruh sedekah pula dah. Duit hok kita tebai-tebai duk menega boleh banyak. Suruh beri ke orang dah. Ya ini nampak. Ya ini nampak lah. Ni orang panggil orang batarul haq. Tak terima kebenaran. Ada arah lah tu tak hidayah dah orang lah ni. Nyanyi sungguh. Nyanyi. Ada arah lah. Ada arah. Pasal dia tahu lakon dah. Dia lah dah. Aku dengar. Aku kerti lakon dah. Hok tuluh je duk royak. Tak ada arah sungguh. Tapi orang kita kata sepengah orang alai lah. Nabi kata hibrul ummah. Orang paling alai sekali dalam umat ni. Kepada dia Abdullah ibn Abbas ni. Kau duk mengaji dengan Nabi tu. Mengaji apa ke Nabi mati. Padahal dia tak mengaji. Betapa dia reti dah. Reti lah kau dah. Tapi dia mengaji situ. Orang kata kita. Boleh tak tu? Tak lay. Tapi dia itu. Aku pandai habis huruf dah. Kacau kena. Tak tahu. Tak. Rajak tahu tak. Siapa kata tak buat. Dia semua orang ada keretanya util dah. Maka tak naik. Maka kata sikar. Banyak masa. Habis jangan jadi orang apa ni. Orang tak mengata saat ni lah. Bataral haq. Tak terima kebenaran. Ni adalah kibriya orang paling somau kali. Tengoklah. Na'udzubillahi min dzalik. Malam ni sekadar tu dululah. Habis di ayat yang ke-19. InsyaAllah kita main ngaji pada minggu ke depan. InsyaAllah kamu tak pergi mana lagi minggu depan ni. InsyaAllah. Tak ada apa teriak tu kan. Bawa dah. Kalau tak mahu teriak tak ada ni. Banyak minggu. Tak boleh mengaji Tak ada apa kata teriak. Peracara kau. Ahli peracara geger semua. Masa tu ugah lah. Geger pergi kok lain Thailand lah ni tak ada dengar ada pergi kok tu pun. Peracara balik kok ni baca bahatu tu tak tu. Tak ada dopo, kecek tak ada dopo lah tapi orang panggil teriak tu baik mata semua lah. Subhanallah. Malam ni sekadar ni dulu insya-Allah kita sambung di minggu akan datang dengan suratul Mutaffifin insya-Allah. Semoga Allah Taala membuka hidayah taufik kepada kita dan beberapa orang daripada orang kita lagi yang tidak ikuti semoga mereka sama-sama ikuti mengaji kerana masa tu Tuhan masih peluang dan pintu untuk ngaji tu masih buka. Serupa dengan pintu taubat tu juga masih buka. Ya siapa pria ya ada juga, ya terkatuk, tak ada peluang lah. Tak ada peluang nyanyi. Ada siapa hari tu teriak air mata jadi darah nak mengaji tak boleh dah. Nyanyi habis kita usaha tukar kita gagah ni lah. Maka akhir kata aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ilaika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azma sultanik. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir dhanbi dhunub wa dhanbi jami'an diqqahu wa jullahu wa 'analiyatahu wa sirruhu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu